Tak apa kalah takkan main cantik. Tak main cantik pun. Okay, tak main cantik pun. Dia bukannya tak apa kalah tapi main cantik tak. Kali ni dia tak berkesan. Dia kalau kalah main cantik macam kat JDT tu kita boleh terima dia walaupun tak berapa dah cantik. Tapi hari ni tak memang tak cantik. Dia ada kalah bermaruah. Tak ada kalah bermaruah, tak ada kalah bermaruah. Memang tak cantik, memang tak bermaruah. Okay, macam mana lah nak cakap. Aku rasa untuk first half dua-dua team tak settle down pun sebenarnya. Dan aku agak surprise sebab Selangor gol pada minit ke-60 tu agak lambat sebenarnya. Aku agak surprise sebab melihat kepada pasukan di sembilan yang bermain sebegitu, aku rasa Selangor patut skor banyak pada first half. Tapi it's okay. Good defend by the way. First half aku berapa shot on target overall? Satu. Untuk dua game. Untuk dua game. Dua game. Yes. Okay. Kalau jadi tu mana shot target? Okay, kau dengar tak? Aku dapat tahu sebab aku tak tengok stat sangat untuk game ni, tapi difahamkan untuk dua game lawan JDT hari tu dengan di 9 dengan Selangor hari ni, satu shot on target saja. Satu. Itu pun yang try Anwar Sisir tadi. We are not controlling the game. We are not holding the game. We are not attacking. But Dia play. kita bermain hanya bermain. Okay. Kalau dulu kita menang, kita celebrate dekat pada yang last minute tu, tapi aku rasa adakah sebenarnya kita memang tak boleh nak menang lawan Selangor ni? Aku rasa boleh je kan? Sebab aku tak tahulah. Jovan Motika as a sprinter player tak main. Aku rasa tadi katanya injured. So we lost one ability player. Yes. First half aku rasa agak boring lah sebenarnya. Aku tengok first half tu agak boring sebab aku rasa tak ada apa-apa yang menarik. Dua pasukan tak ada menarik langsung. Tak ada menarik kan. Basically daripada try masing-masing lah. Cumanya masuk second half ni aku memang berharap sangat ada intensity yang hype lah. Tapi again 90 minutes ended with one-sided punya match lah. Selangor je yang pegang game. Dekat mana silap dia? Dekat mana? Wailin tak berapa tak jadi kata kebal. Not well function. Odai Karuk macam tak ada siapa. Lokman. Okay, aku macam mana kau nak beat player walaupun kau laju tapi kau tak ada support. Okay, macam mana kau nak beat player walaupun kau laju tapi kau tak ada support. Macam mana? Okay, Eso, I'm sorry brother, I'm so sorry Eso. You are not, I think for this match you are not competent enough lah. Challenge bola, apatah lagi dapatkan bola, apatah lagi holding the ball. Aku rasa Eso it's quite tak competent sangat lah game ni. Kita tak ada attack pun sebenarnya. Ada magic untuk counter tu ada, tapi you know macam ni, benda-benda macam ni yang aku selalu cakap. Okay, every time aku akan ulang dan every time aku dapat benda ni sama. Bila bola sampai ke final third, bila we attempt to finish the ball, bila nak try, kita tak ada benda tu. Kita tak ada. Final third kita hilang, finishing and sorts of attacking tu kita tak ada. Sekadar kita nak merancang benda tu jadi, tapi at the end final third lost. Same goes dengan apa yang Takumi tadi. Sebab bagi aku bola Takumi dengan bola Anwar Sisir tadi supposedly convert to goal. Okay, one by one. Aku tak tahu kenapa Takumi masih nak bawa bola tu. Mungkin disebabkan Safwan Baudin datang, tapi Kalam dah keluar kot. So aku rasa patut gol. Dan last kali Anwar Sisir tadi, aku rasa bola tu cukup manis bila Selvan tolak untuk Anwar Sisir sudahkan. Tapi yalah, benda-benda macam ni aku selalu cakap. Final third, attacking, finishing, benda-benda macam ni aku cakap. Okay, by the way, kepada management NFC, aku rasa korang boleh kurniakan Tan Sri kepada K. Oshiro. Sebab aku rasa kalau bukan tolak Azri Ghani, kalau bukan disebabkan dia, aku rasa kita kalah teruk. Okay, aku nak tengok apa komen korang terhadap K. Oshiro. Sebab aku rasa NFC dah boleh kurniakan dia Tan Sri dah ni. Sangat-sangat crucial punya save, sangat-sangat tenang. Cakap pasal tenang, sorry guys. Ensue, kau sikit punya besar dalam game. Kau sikit punya mana asal kau tak ada urgency ni, asal kau buat relax.
kau dengan kau punya passing slow kau, dengan handsway kau sikit punya besar lah. Aku cakap, aku geram lah. Aku one question to be asked to Nizam Jamil, kenapa handsway instead of Jimmy lah. Sebab last game Jimmy sangat-sangat well perform. Ni handsway, aku baran lah tengok handsway. Kau boleh slow the game, no agency at all. Kau dengan pass kau macam tu, aku sangat-sangat geram lah. Haris Samsuri pun kurang sikit malam ni. Aku tak tahu kenapa, what happened. Sebab aku rasa semua orang boleh setuju, dalam tempoh 50 ke 60 minit Faizal Alim is not a really problem to us. Okay, Faizal Alim bukan problem kat kita. Tak tahu dekat mana yang sebenarnya kita boleh buat chances, yang sebenarnya kita takut-takutkan sangat Faizal Alim tu. Tapi malam ni for 50 to 60 minutes macam tu, dia bukannya problem sangat pun kat kita. Instead of what he's trying to do, kita intercept. Okay, dan berdasarkan pemerhatian aku, yes, aku rasa aku tepat. Azri Ghani kalau bola mati, situasi bola mati, dia agak lemah sikit. Okay, bola fapus, bola corner, bola free kick, aku rasa Azri Ghani bola shot stopper dan bola mati agak-agak. Ada apa lagi tak nak cakap? Sebab kita tak merом. Okay, masa hari tu, okay, kita celebrate sebab bermain dengan cantik. Walaupun kalah 1-0 lah, JDT celebrate macam final kot. Tapi kali ni kita tidak meromantiskan kekalahan tersebut. Sebab nak kata kita main tak tahu lah, tak ada macam tak pattern pula main kali ni. Sebab aku ingat kita main masa kita main second leg Piala FA yang kita boleh gol awal banyak tu kan. Macam kenapa kan? Sampai tak ada urgency. Actually to be honest, aku datang ke BPJ ni dengan perasaan takut sebenarnya. Aku yakin kita boleh menang, tapi aku takut sedikit dengan insight KPG ni sebenarnya. Sebab aku rasa dia sangat-sangat special. Tapi malam ni Selangor, aku tak rasa dia tak ada special sangat. Adakah kita main teruk hari ni sebab Motika tak main? Attacking. Okay, kita kekurangan attacking disebabkan dia, ya betul. Tapi adakah kita bermain teruk disebabkan tiada dia? Tak juga. Sebab dua-dua belah kiri dan kanan kita boleh tebuk. Tapi macam aku cakap tadi, buat apa kau nak sprint tapi kau tak ada support? Okay, Eso is not doing well. Kau tak boleh hold, kau tak boleh challenge bola. Adakah Hakimi diletakkan di tempat yang salah? Ini adalah benda-benda yang apa nak cakap, sebab Hakimi ni masa first 2 games kita lihat okay, budak ni maybe next dia boleh kini. Tapi disebabkan dah banyak kali peluang diberi, aku rasa Hakimi aku rasa Nizam Jamil dah bagi kau banyak peluang. You have proven something but kurang. So aku takkan cakap pasal kau sebab aku rasa ini atas kau dah. Sebab aku rasa peluang kau dah diberi cukup banyak. Kau dah starting, kau dah sebelum ni kau pun dah sub, kau ada try apa semua, tapi still not promising well. Hakimi, kalau kau terus diberi peluang, aku harap kau improve. Okay. Aku tak cakap pasal kau boleh challenge the boss sebab kau bukannya defend, tapi gaya untuk kau attack dan gaya untuk kau hantar bola, aku harap kau improve. Sebab kita kekurangan bab tu. Oh ya, untuk pengetahuan, dalam Liga kita masih belum menang away. Walaupun Kelantan itu kita menang, tapi away di home. Okay, secara logiknya kita belum menang away lah. Kita masih lagi badi away. 1-0 je tu. Aku expect kita kalah, memanglah kalah besar, tapi dengan magicnya Kim Panggon. Tapi Selangor dua-dua Selangor pun gol 6-7 ke tu. Gol set piece kot. Yes, inilah aku cakap. Keputusan ref agak okey. Tak ada protes. Tak ada apa-apa. So far okey. Cuma itulah, benda-benda ni lah yang aku akan sentiasa ulang. Kalau kau bermain defend dengan baik, kalau kau holding bola dengan baik, kalau kau control apa semua dengan sangat-sangat cantik, tapi final third kau, attacking kau, finishing kau tak guna. Ya, benda-benda macam ni aku selalu cakap. Takumi, Anwar Sisi, final third bila bola kat dalam kotak, bila dah kau tak attack, kau tinggal nak buat try, benda betul-betul kita tak ada. Walaupun kau bermain cantik, benda tu yang kita tak ada. Aku tak boleh nilai prestasi Amirul Adli sebab dia masuk pun 10 minit, 5 minit. Saya tak nampak lagi. Tapi kan, Answay kau sikit punya besar lah. Kau sikit punya besar. Aku memang tak suka kau. Okay, satu soalan kalau boleh ditanya, kenapa NJ meletakkan Answay instead of Jimmy walaupun Jimmy perform itu? Itu soalan aku. Ada apa lagi? Aku ada jawapan soalan tu. Jimmy not 100% fit. Dia injured. Okay. Tapi Answay kau memang Kira kalau immigration macam mana? Sabtu ni. Jika terus bermain sama. Okay. Saya dah cakap dah dalam kereta tadi. Jumpa Selangor dengan immigration. Saya lagi takut jumpa immigration.
Satu, The Rising of Yusri Cetlah. Dua, kita main petang bos. Kita main petang. 3 main away. So all the best lah. All the best. Aku minta maaf aku tak dapat hadir atas kekalahan kerja. Tapi aku harap kita tebus badi untuk menang petang lah. Tak menang tak apa. Kalau dapat seri sebenarnya pun okey. Tapi kalau menang lagi bagus supaya kita dapat kelebihan away goal. Ada bekalan. Sebenarnya ada lah lagi lah nak cakap pasal game ni. Tapi tak tahu lah. Apa lah. Okay dah cakap? Dah. Ya, Mio tak dapat nak buat magic dia. Tak boleh. Tak boleh dah, tak tahu lah. Sebab tak faham macam mana. Aku kalau kau nak bangkit satu persoalan, aku ni nak bangkit satu persoalan lah. Java memang dah tak ada ke? Okey, aku faham dengan percaturan Nizam Jamil sikit. Dalam perlawanan sebegini memerlukan ESO untuk shield bola, untuk hold bola. Tapi benda tu tak berbaloi. Sebab aku rasa kalau meletakkan Java agak risky sebab tak ada siapa yang boleh pegang supaya orang boleh naik. Aku rasa aku mungkin salah lah sebab aku bukan coach. Tak tahulah. Untuk rekod, kita baru menang lagi untuk tahun baru. Betul. Kita baru menang lagi untuk tahun baru. Okay, tu je lah kot. Thank you. It's a good match lah. By the way pun, macam mana. Thank you MBJ. InsyaAllah kalau ada rezeki menang dengan Immigration, kita akan jumpa lagi MBJ. So dah lah. Besok kerja kan. Okay. Selamat hari yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Selamat malam Negeri Sembilan. Selamat malam MBJ. Assalamualaikum. Ciao.